Impian yang gagal. Penulis Prince of Noob. Pelukis Nicky Z. Nama aku Amar. Aku mempunyai bakat yang besar dalam sukan memanah. Bakat aku terselah ketika usiaku seawal 7 tahun lagi. Sejak itu, aku banyak mewakili sekolah, daerah dan negeriku dalam pertandingan memanah. Sehinggalah aku ditawarkan untuk menyertai pasukan kebangsaan bagi kejohanan di peringkat antarabangsa. Malangnya, aku terlibat dalam satu kemalangan jalan raya sehingga menyebabkan tulang di tanganku patah. Sekaligus memaksaku untuk menggantung busur dan terus melupakan impian aku ini buat selama-lamanya. 10 tahun berlalu. Aku kini menjadi seorang guru sekolah rendah yang mengajar subjek Bahasa Melayu. Dan telah terus lupa pada sesuatu yang pernah menjadi impian aku suatu ketika dahulu. Sehinggalah pada suatu hari, selepas tamat waktu persekolahan, Cikgu Amar, lepas ni ada nak pergi mana-mana ke? Saya nak singgah kantin sekejap. Rasa lapar pula. Budak itu sedang memanah. Zap. Di saat itu, aku seolah-olah ternampak bayangan diriku sendiri sewaktu aku muda dalam diri budak itu. Hebat kamu memanah. Kamu belajar dari mana? Oh, Cikgu Amar. Saya belajar sendiri-sendiri je, Cikgu. Tapi saya ada cita-cita nak wakil negara dalam sukan memanah. Cuma saya tak tahu caranya. Nampaknya saya cuma main untuk suka-suka sajalah buat masa ni. Budak ni ada bakat besar ni. Sayang kalau hanya disia-siakan begitu saja. Siapa nama kamu? Anif. Muhammad Anif, Cikgu. Dari kelas 12 tari. Mulai hari ini, Cikgu akan latih dan bimbing kamu sampailah kamu dapat capai cita-cita kamu itu. Okey? 8 tahun kemudian, kejohanan memanah remaja peringkat kebangsaan. Anif berusia 16 tahun. Fokus dan tumpukan perhatian Anif. Satu lagi panahan dan impian kamu bukan lagi sekadar mimpi. Fokus. Whip. Zas. Zap. Juara kejohanan memanah remaja tahun ini menjadi milik Muhammad Anif. Yes. Tahniah Anif. Terbaik. Terima kasih, Cikgu. Ini untuk Cikgu. Tahniah Anif. Terima kasih juga kerana telah mewarisi impian Cikgu dan jadikan ia suatu kenyataan. Tamat. Sekian.